Pertama sekali saya nak maklum, saya amat puas hati dengan sokongan dan sambutan daripada 12 buah Club Lions ini. Sebab Club Lions ni memang kita sentiasa prihatin. Cuma kita mungkin menanti peluang. Tapi dengan kerjasama APM, peluang itu terbuka dan membolehkan klub-klub Lions ni tampil ke depan dengan memberi sumbangan. Dan kali ini berbeza sikit sebab kita mengambil tindakan proaktif di mana sebelum banjir berlaku kita bersedia. Dan dengan kerjasama APM ni mudah sikit sebab pertama sekali mereka ada data macam Tuan Pengarah sebut, mereka tahu kawasan mana yang hotspot. Cuma beza dengan Lions Club, kita nak bantu tapi kita tidak ada akses. Manakala APM dia ada akses, dia boleh masuk ke kawasan red zone dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Bila nak bagi bantuan bencana, yang penting tu ialah kita nak selamatkan nyawa. Dan kawasan red zone tu ialah kawasan yang utama sekali kita kena beri perhatian, di mana APM dapat masuk, Club Lions cuma kita tak dapat masuk. Tapi sekarang ni dengan sumbangan yang kami sediakan lebih awal, maka pihak APM dan Lions Club sentiasa berada di hadapan untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang bakal berlaku. Dan saya ucap terima kasihlah pada APM sebab menyediakan satu kolaborasi dan platform untuk kami di Club Lions untuk memberi sumbangan prihatin. Sememangnya ini ialah satu daripada projek pre-kemanusiaan Lions Club. Ya, dengan kolaborasi ini maka dapat membolehkan semua ahli-ahli Club Lions untuk turut serta memberi sumbangan prihatin ini. Terima kasih.